Okay, so jom kita nak pergi makan. 2 kereta kita nak pergi makan dekat Kuala Poli. Sebab kakak kita dah lama tak balik. So kita nak pergi makan lah. So kita nak masuk dalam kereta, jom. Okay, kita dah sampai dekat Kuala Perlis. Kita nak pergi makan dekat belakang tu. Jom. Okay, so dekat sini ada 2 kedai. Satu dia ikan bakar, tapi kita makan lagi satu kedai belakang tu yang Niru Klasik. Okay, so kita main 2 kereta kat sini, total dalam 10 orang lah. Okay, kita parking kat sini. Ni kereta kedua kita baru sampai. So kita dah sampai Niru Klasik ikan bakar lah. Kita bawa orang jom main makan kat sini hari ni. Okay, so kita punya leader akan pilih makanan. Okay, so Mina pergi cari meja. Okay, kita akan pergi beli ikan. Sekejap, tunggu sini. Boleh ke? Dua ekor abang? Ikan. Abang ikan bakar 2 ekor? Ikan tu Sampai eh? bawal. Saiz. Bawal tak? Air order satu lah. Boleh je. Air jap tak ni. Boleh je mana-mana. Macam mana ke apa? Dia rasa. Okay, so ini adalah otak-otak. Yang tu apa, satang apa? Ha? Satang. So kita nak makan dulu, okay? Sila unboxing. Isi dia merah. Cantik dah, sedap eh. Okay, cuba makan. Baby chair. Cuba makan. Ada. Potong. Okay, kita nak makan yang tu. Okay. Macam mana? Okay. Satu, ambil satu, potong satu. Okay. Okay, ni adalah otak-otak. Sedap. Sedap. So kita dah order dah. Ikan apa semua kita tunjuk. Dah makan apa. Tarik lambat sikit. Perajuk. Okay, so kita dah habis makan dah. Dan kita nak Kat balik. sini. Kat sini kat. Hati pedih. Pedih. Tu kat Uyuh dulu masa Rizky kena makan Gaviscon je. Tapi masa Safia tak payah. Masa Rizky dulu kena makan Gaviscon je. Okay, so kita dah selesai makan. So insyaAllah nanti kita sambung lagi makan dekat sini.